Okay, so sekarang kita dah settle dah dekat area dari Kampung Baru tadi. Kita bawa ke area apa ya? Masjid Jamek. So kita settle, first kita sampai, kita bagi makan orang-orang kat sini. Dan now, lepas tu kita ada tanya-tanya sikit orang-orang kat sini apa yang diorang faham tentang ihsan ataupun kebaikan kat situ. So kat sini kita orang jumpa orang-orang yang unik lah saya rasa. Dia macam banyak cerita rupanya dekat KL ni. Dia tinggal kita nak kena korek sikit je. Cuma kita orang macam tak ada masa sangat kan. Dan kejap lagi kita nak pergi ke next location. Kita nak pergi Bukit Bintang. Jom. Assalamualaikum bang. Kita negan ni okey. Macam ni lah. Soalan simple je bang. Apa erti ihsan untuk abang? Erti ihsan. Apa yang aunty dengan uncle faham tentang berbuat baik? Apa yang abang faham dengan maksud ihsan bang? Pada abang lah, buat baik tu macam mana? Apa itu erti ihsan tak kak? Apa itu berbuat baik? Ihsan tu apa? Tahu tak apa itu ihsan? Ihsan Siapa ingat balik tak subjek masa sekolah menengah. Macam tu. So kat situ lah kita orang dapat jawapan-jawapan yang Masya Allah. Ada jawapan-jawapan yang saya sendiri rasa macam ish. Tapi saya punya keluarga sudah kasih okey semua. Hati senang sikit lah, itu juga. Kesian. Ada pandangan abang cuma satu je. Kesian. Kesian macam mana tu bang? Kesusahan, kelaparan, dua tu lah yang sebab. senang kata ihsan ni belas kasihan lah. Kalau nak difahamkan senang cerita dia. Doing good to people, helping out people that in need, especially like rezeki, bagi orang rezeki, like that. Baik tu tolong-tolong orang, kalau ada duit saya tolong orang itu, ya buat baik. Kalau macam pendapat saya lah, ihsan ni macam budi baik. Kiranya macam kita berbuat baik, tak kisah dengan orang mana-mana, macam non-Muslim or Muslim, macam tu lah. Buat baik ialah kita kena sumbang kepada orang lain. Berguna untuk masyarakat. Berbuat baik pada orang lain lah. Buat benda yang bagi manfaat dekat orang lain. Biasa pagi-pagi abang bagi orang makan kan? Apa perasaan abang? Selalu menolong orang, selalu bagi makan, bagi benda percuma kat orang. Apa perasaan abang? Perasaan abang lepas abang buat baik, tolong kawan-kawan tak, apa perasaan? Apa abang rasa bang? Selalu lepas pada kita buat kebaikan, apa yang kita rasa? Perasaan untuk saya rasa macam rasa puas lah sebab tolong orang lain kan. Rasa bangga lah sebab dapat buat baik pada orang lain. Saya rasa gembira lah bila lepas buat baik dengan orang lain. Saya rasa puas lah sebab walaupun macam diri kita mungkin tak mencukupi, tapi kita dapat cukupkan untuk orang lain. Ni semua ada biasa-biasa buat baik ni. Okay. Macam saya baru time kelas. Kawan saya ni duduk sebelah saya. Macam ada benda yang dia tak faham, saya tolong dia. Rasa biasa je tapi buat baik ke orang lah. So nanti maybe dia pun terasa nak buat macam tu juga. So abang buat baik mengharapkan dia pun buat baik orang lain. betul. Apa perasaan abang? Selalu menolong orang, selalu bagi makan, bagi benda percuma kat orang. Apa perasaan abang? Puas lah. Memang rasa kepuasan lah. Puas lah, tengok dia makan dah cukup lah. Bila last abang buat kebaikan? Lebih senang kita orang keluar lepak ke apa kan. So kadang saya bayarkan dulu ke. Maybe next time dia yang bayarkan untuk saya ke, macam tu lah. Kita harus berbuat baik kepada siapa saja, kepada ciptaan makhluk Allah, baik itu makhluk hidup, makhluk hewani, semua harus kita berbuat baik kapan saja, ya, kapan saja, di mana saja. Seluruh dunia lakukan yang terbaik, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada anda. Kau dah biasa buat baik lah. Bila last korang buat baik? Saya mungkin ni lah, saya tolong ada seorang makcik, saya tolong dia naik tangga. Pagi tadi lah, pagi jadi. Apa yang bawa? Bagi orang makan? Bagi orang makan. Saya semalam dah buat baik lah. Apa tu? Banyak kebaikan tu. Biasa saya banyak. Saya tolong kawan belajar. Banyak lah. Saya tolong kejutkan dia bangun pagi. Baru-baru ni ada tolong kawan buat assignment sikit tu. Saya tolong teman dia beli barang tadi kat Pekan. So baru tadi dia baru buat ihsan. Okey. Belanja dia orang semalam. Terima kasih kan.
Okay, thank you korang. So jangan lupa untuk terus sebarkan kebaikan, okay? Alright, insyaAllah. Okay. So sebenarnya bila kita borak dengan orang ni, itulah benda yang paling penting. Sebab kita belajar daripada orang lain. Bila kita lihat orang lain dalam membuat kebaikan, kita tengok orang lain dan sebenarnya kita boleh belajar daripada diorang. So, korang jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan komen juga pada korang. Apa maksud ihsan pada diri korang sendiri secara personally. Sebab pada saya, ihsan tu ada makna tersendiri untuk setiap daripada kita. Sebab komen. Kita orang nak tahu.